Pokok ni sangat mujarab bagi rawatan bengkak dan patah. Jom kita kenali bersama. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ramai di antara kita sudah sedia maklum akan khasiat pokok melong tembaga suasa ni, yang mana sangat mujarab bagi merawat bengkak dan patah. Menggunakan kaedah daunnya yang disalai kemudian disapu dengan minyak dan dibalut pada tempat yang sakit. Ianya memiliki beberapa jenis, antaranya yang berwarna putih ini adalah melong betina dan yang berwarna merah pula ialah melong jantan. Dan ini pula ialah bunga bakung ataupun spider lily. Sering digunakan untuk merawat bisul, sakit pinggang dan kencing yang tidak lawas dan pelbagai lagi. Kedua-dua tumbuhan ini hampir mirip jika sekali pandang, tapi dapat dibezakan dengan melihat daun dan bunganya. Daun pokok melong dilihat lebih lebar daripada daun pokok bakung. Walaupun bunganya sama putih, tapi ia dapat dibezakan dengan bentuk dan rupa parasnya sama-sama cantik. Okeylah, sekadar itu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.